Nasi Mat Luba chef Nasi Mat Luba. Ini dia kita punya kenalan Sudah 3-4 tahun Dulu dekat Melaka, sekarang ada dekat Kuala Lumpur. Chef sudah mendunia. Ya. So ini nasi Kapsa. kapsa. Tadi Mat Luba, kapsa, lepas tu Mendi. So ini nasi mendi Kalau habis tambah macam tu kira? Kira halal. Kira halal. Masya-Allah. Berapa orang makan? 5 orang ini boleh makan. 5 orang boleh makan 5 orang. So ada apa lagi chef? Ada kambing. Ada kambing. Masya-Allah, kambing. Siap kambing. Tu dia. Berapa ketal boleh? Satu set. Okey. Kambing. Ada ayam. Ada ayam. Satu. 1, Dua. 2, Tiga ayam. 3. 3 ayam. 3 ayam. Lamsing. Lem sheng siap satu Satu lamsing. Macam ni berapa kira ni chef? 89. 89 Penuh 89 guys. 89 itu saja. 89 nasi habis tambah lagi kira halal chef Mantap chef. Ayam. Ayam kau. Kambing. 2 kambing. Kau. Kita kat mana ni chef? MCH Bistro. MCH Bistro? Jalan Disertasi. Jalan Desa Tasik Kuala Lumpur Kuala Kuala Lumpur. Tu dia lem sheng dia mat. Gugur mat. Tu dia. Sini apa pizza? Pepperoni mantap. Orang datang dekat nasi Arab dekat Desa Tasik Kuala Lumpur ni, yang paling best kat sini sebenarnya kan. Kau akan nampak muka aku kat sini. Kau akan nampak muka aku dekat sini dengan banner dekat atas tu. Ni nasi Arab by Chef Abdullah. Dulu dia berniaga dekat Melaka, sekarang dia ada dekat KL.